kat sini ada anxiety, ada depression dan ataupun suka mengamuk. Anak yang suka mengamuk ke, suka meradang ke, sangat mudah trigger emosi dengan orang. Okey, Ais nak cerita, Ais sebenarnya ada depression sejak dulu. 5 tahun under psychiatric clinic, 5 tahun under psychiatric medication. Dan Ais juga ada history of anxiety and panic attack masa besarkan anak-anak special needs. So, walaupun bila dah pakai Alora, dia dah okey, dah banyak okey, tapi dia akan relapse. Tahu tak relapse ni macam mana? You akan kembali jadi macam tu balik. Dan you nak recover tu ambil masa seminggu. You akan shut down 3 hari, you tak nak makan, you nangis je. Lepas seminggu baru you recover dan baru macam nak hidup balik. Kalau tak, you rasa tak nak hidup dah. So, Alhamdulillah, dengan ambil Next Bio ni, my father tiba-tiba jatuh sakit. So masa tu I kena panic attack and anxiety. Ambil Next Bio, dia immediate relief. Kita terus grounded, kita bertenang dan sangat-sangat mudah adapt dengan ujian yang datang tu. Wow. So tu satu. Yang lagi best, bila I start makan Next Bio, the first week tu I dah rasa dah kita punya otak ni macam terpancar-pancar. Kalau sebelum ni highway 4 lane, tiba-tiba otak kita jadi highway 8 lane. Laju je nak proses maklumat. So idea banyak mencurah keluar. Bila idea banyak mencurah keluar, yang paling best biasanya idea banyak, nak buat tak jadi kan, action plan tak ada. Tapi ni, bila kita ada idea, kita boleh execute segera. Kita ada idea macam mana kita nak execute. Dia bagi kita energy untuk execute terus macam mana. Lepas tu mood lebih stable. Yang paling best, idea tu keluar spontan. You tak payah perah kepala pun, dia macam datang je, fire. So kita pun okay, buat. Macam tu lah. And then kepala kita rasa ringan. Siapa-siapa yang mental dia clutter, overwhelm, overthinking, dia macam buat rak-rak kat